Walaupun kerap kali anda lihat banyak formula matematik yang digunakan untuk mengira keuntungan emas, seperti keuntungan dari kenaikan harga emas sekitar 19% dalam masa 2 tahun sahaja. Ada lagi satu keuntungan yang anda tidak nampak, iaitu bagaimana emas dapat membantu anda pada masa kecemasan. Banyak kisah yang tidak didendangkan dalam berita atau media sosial, kisah-kisah peribadi yang mana individu menggunakan emas sebagai benteng terakhir dalam kewangan mereka apabila mereka terdesak perlukan wang bila duit simpanan mereka sudah habis. Mengapa emas ini adalah benteng pertahanan kewangan anda yang terakhir? Secara psikologi, ramai yang akan berkira-kira untuk membuat keputusan apabila mereka mahu menjual emas mereka. Rasa sayang untuk jual adalah antara sebab mengapa mereka sanggup habiskan wang dahulu sebelum menjual emas mereka pada masa kecemasan. Ini sudah cukup membuktikan bahawa simpanan emas lebih berjaya berbanding simpanan wang kerana wang semestinya dicipta untuk anda gunakan, emas untuk disimpan. Bagi yang masih belum memiliki simpanan kecemasan, sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan walaupun sudah kerja bertahun-tahun, anda boleh bekukan simpanan dalam bentuk emas. Caranya, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.